Dalam bulan Zulhijjah ni, dapatkan sebanyak mana amalan soleh. Antara amalan soleh tu ialah duduk. Sebab apa? Sebab Rasulullah paling suka duduk dalam kelas-kelas. Pernah satu ketika Rasulullah masuk masjid, ada dua kumpulan manusia, sahabat. Satu sedang zikrullah, satu lagi sedang belajar. Maka Rasulullah tanya kepada kumpulan yang sedang zikrullah, apa yang korang buat ni? Maka sahabat mengatakan, kami hanya mengingati Allah, zikir, menyebut nama Allah. Maka Rasulullah kata, betul ke kalian ni mengingati Allah? Maka sahabat kata, ya betul, kami hanya mengingati Allah. Jadi Rasulullah tanya kumpulan sana buat apa? Yang sana tu ialah mereka membahaskan tentang masalah fiqh. Maka Rasulullah SAW kata, aku suka dengan kumpulan kalian, tetapi aku lebih suka lagi dengan apa yang dibuat oleh orang-orang dalam kumpulan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, yang berbahagia Tuan Imam yang berusaha mengurusi masjid beserta dengan AJK, seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah sama-sama kita menambah bakti dan taat kepada Allah Rabbul Jalil. Yang keduanya ialah marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Dan yang ketiganya ialah kita bersyukur pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita. Dan yang keempatnya ialah siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, maka boleh berniat iktikaf insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang malam ni kita sudah pun masuk 2 Zulhijjah. Kita sudah pun meninggalkan 1 Zulhijjah lah. Tadi siang tadi 1 Zulhijjah, dan sekarang ni selepas asar tadi kita sudah pun masuk 2 Zulhijjah. Jadi marilah sama-sama kita menambah sedapat mana ataupun semaksimum mungkin amal ibadah kita. Semaksimum mungkin amal ibadah kita, amalan soleh kita di dalam bulan Zulhijjah. Kalau kita nak cepat fast track, maka kita buat sesuatu yang berganda. Maka kita akan dapat fast track lah. Banyaklah yang kita akan dapat ganjaran. Sedangkan kita tak perlu bersusah payah. Kalau hal dunia, kita nak selalunya fast track. Kita nak harta ataupun kita nak pendapatan kita aktif. Kita tak nak dapat pendapatan yang pasif-pasif ni. Kita nak dapatkan pendapatan yang banyak. Maka kalau nak dapat banyak kita punya pahala, maka kita kena grab atau kita kena dapatkan sebanyak mana amalan soleh. Tapi orang cerdik dia akan buat amalan soleh yang tak perlu susah payah, tapi dia dapat. Apa antaranya? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tak buat apa-apa, duduk je lah. Dalam duduk tu ada tasbih, dalam duduk tu ada tahlil, dalam duduk tu ada selawat, dalam duduk tu ada zikrullah, dalam duduk tu ada doa, dalam duduk tu ada istighfar. Yang mana istighfar tu bukan diri kita. Istighfar tu malaikat-malaikat. Itu ikan di lautan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu dia dilakukan di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita kosong, tak ada apa-apa, tak ada buat apa-apa, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu. Dalam bulan Zulhijjah ni, dapatkan sebanyak mana amalan soleh. Antara amalan soleh tu ialah duduk. Sebab apa? Sebab Rasulullah paling suka duduk dalam kelas-kelas. Pernah satu ketika Rasulullah masuk masjid, ada dua kumpulan manusia, sahabat. Satu sedang zikrullah, satu lagi sedang belajar. Maka Rasulullah tanya kepada kumpulan yang sedang zikrullah, apa yang korang buat ni? Maka sahabat mengatakan, kami hanya mengingati Allah, zikir, menyebut nama Allah. Maka Rasulullah kata, betul ke kalian ni mengingati Allah? Maka sahabat kata, ya betul, kami hanya mengingati Allah. Jadi Rasulullah tanya kumpulan sana buat apa?
Yang sana tu ialah mereka membahaskan tentang masalah fiqh. Maka Rasulullah SAW kata, aku suka dengan kumpulan kalian, tetapi aku lebih suka lagi dengan apa yang dibuat oleh orang-orang dalam kumpulan saya. Jadi kalau siapa-siapa nak fast track, dapat pahala yang banyak dan sebagainya, mana kuliah saja yang ada, siang, petang, malam, pagi, subuh, pergilah, carilah. Tak nak dapat fast track senang aja. Buka aja sekarang ni lagi pula. Buka aja apa tu? Ni handset tu kan. YouTube ke apa ke ada pengajian-pengajian agama. Maka kita duduk dalam majlis-majlis zikir ni, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita insya-Allah. Baik. Kita sebelum kita pergi tu kita bahaskan dulu tentang perkara-perkara sunat yang berkaitan dengan hari raya Aidil Adha. Berkaitan dengan hari raya Aidil Adha. Itu kita dah masuk dah tentang 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi kita dah bahaskan tentang siapa-siapa yang nak berniat korban 1 Zulhijjah tu dah tak boleh dah potong rambut, potong kuku dah tak boleh dah. Baik, kita sambung pula sikit lagi beberapa perkara. Okey. Iaitu 9 Zulhijjah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, saling mendoakan antara satu sama lain. Pada 9 Zulhijjah kerana ianya adalah sebaik-baik doa, doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Baik, bahkan ada hadis yang lain. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairul doa, doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Baik. Tapi ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni hadis sahih. Ma min yaumin aksara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Rasulullah beritahu tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba daripada neraka paling banyak, lebih banyak daripada hari Arafah. Maksud dia, Allah menghapuskan ataupun Allah membebaskan seorang hamba tu daripada azab api neraka paling ramai sekali pada hari Arafah. Paling banyak sekali pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah kita minta doa dengan Allah agar kita dibebaskan daripada azab api neraka. Walaupun pada bulan Ramadan, orang kita lah, budaya kita bersungguh-sungguh cari 10 malam terakhir. Belum tentu lagi. Walaupun sebenarnya insya-Allah siapa yang dapat 1 hingga 10 Allah bebaskan dia. Kan? Tapi ada yang lebih lagi daripada 10 hari di bulan Ramadan yang paling akhir tu. Ada lagi yang lebih daripada tu. Apa dia? Iaitu dalam bulan Zulhijjah wa bi khusus pada 9 Muharram. Tak ada hari lain, termasuklah 10 malam terakhir tu, punyalah banyak amalan kita tu, tak ada yang boleh melawan. Allah membebaskan hamba dia daripada azab api neraka, kecuali yang paling banyaknya ialah pada hari Arafah. Baik. Rasulullah sabda lagi, wa innahu la yadlu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma aradaha ula. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat pada hari Arafah. Pada hari Arafah panggil malaikat. Sebab apa? Sebab Allah bangga dengan orang-orang yang soleh yang ada pada 9 Zulhijjah. Kemudian Allah kata apa? Apa yang mereka inginkan, kabulkan aja. Macam kita lah selalu kan, keep the chain. Gitu. Dia bangga kan, nak tunjuk kaya, keep the chain. Tak, Allah dia punya bangga kata, apa yang dia orang nak minta ni, tanya malaikat. Apa yang dia orang minta tu? Bagi semua. Jadi oleh sebab tu 9 Zulhijjah hari yang besar di dalam Islam. Jangan ketinggalan. Kalaulah 9 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah musafir je lah, esok raya.
Orang ramai balik kampung lagi tu kan. Nak raya, musafir. Masa tu pula infak pula. Jalan tengok orang kan, orang miskin tepi jalan, tolong dia, bagi infak dia. Ataupun mana-mana orang susah, infak. Ataupun mana-mana budak-budak madrasah belajar infak kan. Banyak pahala pada waktu tu. Sungguh-sungguh banyak pahala. Lepas tu, kalau budaya pula setengah-setengah negara Arab yang lain, mereka tu dipanggil tafa'ul. Tafa'ul tu apa? Menyontohi ataupun mengambil jalan yang sama seperti mana orang berwukuf. Jadi orang berwukuf dekat Padang Arafah, dia orang berkumpul ramai-ramai. Dia orang kumpul ramai-ramai dengan tuan guru. Sebab apa? Dahlah waktu tu mustajab. Duduk dengan tuan guru, ahli zikir pula ramai-ramai tu. Tak ada satu pun perbuatan yang boleh memaling mereka daripada mengingat Allah. Duduk dengan tuan guru. Kemudian bangkit seorang tuan guru cerita pasal agama. Cerita pasal bagi tausiah. Bangkit seorang tuan guru, tausiah lagi. Bangkit seorang tuan guru, tausiah lagi. Tak ada satu masa pun memalingkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan-perbuatan tu malaikat pun penuh, tuan guru pun penuh, semua penuh. Tak tahulah apa yang menyebabkan tertolaknya permintaan kita pada hari itu. Tempat orang berkumpul, semua orang zikir, ahli zikir berkumpul, orang-orang baik berkumpul. Itu dipanggil tafa'ul. Orang-orang yang pergi tunaikan wukuf tu adalah orang yang tujuan dia nak minta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada satu pun yang boleh menghalang daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang dapat tu nak bertafakul boleh ya. Kan? Duduk ramai-ramai dalam masjid, aircon kalau betul-betul tak dapat aircon dia lah wukuf tu kan. Tapi kita dapat aircon yang duduk sama-sama doa dengan orang-orang yang berwukuf. Sama-sama berdoa dengan orang yang berwukuf. Jadi banyakkan doa. Masa hari raya, kita banyak, waktu 9 Muharram, kita doa banyak untuk diri kita dengan doa untuk orang lain. Tapi masa hari raya, kita kena banyak doakan orang lain. Kita kena banyak doakan orang lain masa hari raya tu. Di antara amalan sunnah yang betul-betul kita orang Melayu jarang-jarang boleh buat, ialah mendoakan ketika hari raya dengan lafaz yang Rasulullah sebut. Apa dia? Iaitu lafaz dia taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau nak pergi nanti masjid, ikut pintu lain. Balik ikut pintu lain. Kenapa? Sebab nak jumpa dengan ramai orang. Bila jumpa orang, maka kena baca doa tu. Salam dengan orang tu sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi semua orang pun doa sama-sama. Ikan dah habis khutbah dengan solat Jumaat, solat hari raya, keluar pintu lain pun jumpa orang lain, doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu antara budaya yang jarang-jarang kita dapat tengok dekat tempat kita, doa tersebut. Ni anda beritahu lah ni, sunnah-sunnah yang ada yang tertinggal. Banyak dah sunnah kita buat, tetapi ini antara bentuk sunnah-sunnah yang rare sikit, yang jarang-jarang orang buat. Baik, nanti nak pergi masjid, jangan makan dulu. Pertama sekali, masa hari raya tu, pagi tu, solat subuh dulu, lepas tu patah balik, lepas tu mandi. Ataupun pagi tu selepas subuh tu, niat dah mandi sunat hari raya Aidil Adha. Jangan mandi saja. Mandi saja tak dapat pahala apa-apa. Sama yang Allah kata, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Kerugian kenapa? Orang lain mandi boleh pergi syurga, kita mandi basah saja. Tak dapat apa-apa. Dia tinggal dekat dunia je. Rugilah orang beriman buat macam tu. Jadi orang beriman mandi dengan niat sunat. Kemudian lepas mandi, dah solat subuh apa semua, pergi masjid dan sebagainya, kita patah balik, jangan makan. Jangan makan dulu. Dalam Aidil Adha tidak disunatkan untuk kita makan. Bila kita makan? Balik daripada selesai solat. Ingat tu jangan buat.
perut lapar macam mana pun ambil fadilat tersebut, tahan daripada makan. Tapi hari raya Aidilfitri makan dulu. Balik makan dulu baru pergi solat. Itu cara dia. Baik Baik, itu lepas tu pergi masjid macam biasalah. Sunnah-sunnah masuk dalam masjid itu biasa kita tahu. Baik. Kemudian dengan takbir. Hari raya kita disunatkan untuk bertakbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Takbir ni ada dua. Satu takbir mursal atau takbir mutlak, dan satu lagi ialah takbir muqayyad. Takbir mursal atau takbir mutlak pada hari raya Aidil Adha ialah pada 10 hari bulan Zulhijjah selepas rukuk sampai raya tu. Itu adalah takbir mursal atau takbir muqayyad. Takbir mutlak. Takbir muqayyad untuk hari raya Aidil Adha bermula pada 9 Zulhijjah. Hari orang Arafah tu, kan Arafah tu, kan? Tak 9, bukan orang Arafah. Waktu Arafah 9 Zulhijjah kita, pada waktu tu selepas subuh dah boleh takbir. Kalau tak belajar, imam pun takbir. Dah raya ke? Tak pakai baju raya. Tak, itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad boleh. Jadi jangan pula tiba-tiba terpinga-pinga kan. Baru 9 dah takbir dah. Kan? Macam ajaran sesat pula buat. Tak, kita yang tak tahu. 9 hari bulan Zulhijjah tu takbir muqayyad. Kemudian 10 Zulhijjah selepas subuh itu adalah takbir mutlak atau takbir mursal. Selepas tu sampailah hari tasyrik 11, 12, 13 kita takbir. Setiap kali selepas daripada solat tu semua takbir muqayyad. Sampailah asar 13 hari bulan. 13 hari bulan itu dipanggil sebagai takbir muqayyad yang paling akhir sekali. Tapi boleh tak kita nak takbir, nak bersuara Allahu Akbar, Allahu Akbar? Boleh. Memang kita digalakkan untuk bertakbir 1 hingga 10 hari bulan. Sepanjang jalan. Kalau dekat negara Arab, ada di pasar-pasar, mereka ni pergi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Tengah-tengah pasar. Baik. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW suruh kita untuk memperbanyakkan takbir sepanjang 1 hingga 10. 1 hingga 10. Kalau hari raya tambah-tambah lagi lah. Jadi antara yang kita kena takbir, antara yang kita kena zikir, ia termasuk takbir. Dan kita kena memperbanyakkan zikrullah sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam a'zama indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna fi hadhil ayyamil 'ashar." Fa'aksiru. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Baginda kata apa? Tak adalah hari yang paling besar, hari yang paling Allah suka dengan melaksanakan amal ibadah pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Maksud dia yaum asyar, ayyam asyar, sepanjang hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Semua amalan Rasulullah suka, Allah suka, maka Rasulullah kata fa'aksiru, hendaklah kalian memperbanyakkan apa? Memperbanyakkan minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Hendaklah memperbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Tu kena banyakkan. Oleh sebab itu ada ulama-ulama dia buat tahlil. Ada tahlil, bacaan tahlil tertentu yang dia buat. Tapi dia tidak menentukan, dia cuma mengajar dan dia tak mewajibkan, dia cuma suruh kita tahlil. Tahlil setiap hari tu ada tahlil-tahlil dia sampai daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kebanyakannya orang tarim melaksanakan tu. Dia ada la ilaha illallah kemudian dia tambah sikit. La ilaha illallah tambah sikit. Kebanyakan orang tarim buat. Kita memang tak ada lah. Ada siapa sini yang banyakkan tahlil dia?
kuranglah kita sebab kita jarang. Tapi mulai malam ni sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Dan juga takbir. Macam saya kata tadi, anak kata tadi. Jalan mana-mana, temu orang ke apa, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Dan juga tahmid, mengucapkan Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, siapa-siapa yang berkorban. Berkorban. Korban ni binatang sembelihan, an'am. Kita ni satu je, tadi pun tempat anak tegur juga. Kita boleh tahu benda tu penting dalam hidup kita atau tidak. Contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kita rasa penting sangat Ramadan dengan diri kita, nak memperbanyakkan amalan-amalan ni. Maka sebelum datang Ramadan, kita pun buat program. Panggil ustaz, suruh bagi ceramah atau kuliah persiapan menghadapi Ramadan. Ataupun kalau nak best lagi, tulis seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir. Bila masuk Zulhijjah, buat tak tahu je. Buat tak tahu je, tak kisah pun. Kalau masuk Ramadan, kemain lagi buat kelas. Tafakuh, mempelajari hukum hakam apa? Hukum hakam puasa. Kemain lagi. Sampai bab Zulhijjah buat tak reti je. Bab hukum hakam sembelih ke binatang ke apa, buat tak tahu je. Masalah haji dia lagi banyak. Haji, sembelih, tawaf, sa'i, macam-macam lah, buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab di sisi kita tak berapa penting sangat rasanya Zulhijjah ni. Saking kita rasa tak penting tu, kita buat tak tahu, sampai kita pun memang tak tahu. Tadi saya tanyalah, banyak-banyak binatang apa yang paling afdal sekali untuk dijadikan binatang korban? Apa dia? Binatang apa? Unta. Tengok dia. Tadi menjawab unta juga. Unta. Jawab yakin. Unta. Kata kan. Sebab unta apa? Unta paling besar. Unta paling besar. Tapi saya cakap tadi, kata Rasulullah selama hidup dia korban tak pernah sembelih unta. Kambing. Kambing ada dua biri dengan kambing. Mana satu ni? Dia ada 3 cara menentukan binatang mana paling afdal. Jawapan dia ialah pergi belajar sendiri. Siapa anggap bahawa sembelih-sembelih binatang korban tak penting? Siapa anggap gitu? Ada banyak yang kita tak tahu. Untuk unta kita tak panggil sembelih. Kita panggil nahar, istilahnya. Kalau kita baca hadis, kita akan tengok perkataan Rasulullah, yauman nahri. Nahri itu ialah bunuh. Kalau kita panggil dalam istilah kita bunuh diri, intihar nama dia, iaitu bunuh diri, nahar. Unta ni kita tak pernah panggil dia sebagai sembelih. Kita panggil dia nahar. Kenapa? Sebab unta kita tak jatuhkan dan sembelih. Kita cuma cocok je, cap gitu. Dia berdiri, kita cocok cap dekat sini, maka jatuh dia punya tu. Akhirnya dia tumbang sendiri. Unta ni dia tak macam lembu. Lembu sentuh terbang gitu. Unta ni dia relax je, cocok kat sini pun dia buat tak tahu je. Darah mancuk-mancuk pun buat tak tahu. Istilah dia ialah nahar. Istilah dia ialah nahar. Pergi belajar benda-benda tu. Jangan anggap biasa. Memang dah 60 tahun ustaz, saya dah tahu dah semua. Mana? Banyak lagi yang kita tak tahu. Baik. Orang yang dah sembelih, dah korban, daging tersebut dibahagi 3. 1/3 untuk diri kita, 1/3 untuk kita buat makan-makan. 1/3 lagi ialah untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin. Ustaz, kalau 1/2 tu sikit je ustaz. Sikit. Nak sedekah pada fakir miskin sikit Kalau yang ambil 1/2 tu sedekah je lah semua tu.
Sedekah aja. Kan? Kita pergilah makan, belilah daging yang lain. Kita mampu. Jadi kalau hari raya Aidil-Adha ni digalakkan kita infak, sedekah. Maka bahagian kita sedekah ajalah. Janganlah ambil. Belilah yang lain. Kita memang mampu. Berikan kepada orang yang tak mampu. Jadi berikan kepada mereka. Banyak sedekah. Kemudian kita kena sambung tali silaturahim. Macam mana nak sambung tali silaturahim? Yang bahagian makan-makan tu jemputlah orang makan. Nanti orang pun datang berbual. Sambung tali silaturahim. Macam itu. Kita ni dalam mazhab kita sembelih ni hanya sunat. Bukan mazhab kita kata sembelih itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah tu apa? Iaitu sunat yang dituntut macam wajib. Macam seakan-akan wajib dia bagi sunat muakkadah. Tapi masyarakat kita memahaminya sunat. Dia tak ada muakkadah dah. Tak pernah ada sunat muakkadah ke lain daripada tak ada. Sunat je. Maksud dia apa? Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Macam itulah. Jadi taklah rasa penting sangat kita punya apa? Kita punya korban. Tapi dalam mazhab lain, korban tu hukum dia wajib bila ada duit. Bila mampu, wajib. Jadi berbezalah kita. Oleh sebab tu kita ni sentiasa tak apalah kalau tak buat tak ada apa-apa, kan? Tapi orang lain mesti buat. Oleh sebab tu kalau kita tengok masuk aja bulan haji ni, orang Bangladesh, orang-orang yang bermazhab Hanafi seperti Bangladesh ke Pakistan ke, diorang akan membanjiri ladang-ladang lembu dan kambing. Sebab apa? Sebab mereka nak pergi beli binatang korban. Sebab apa? Sebab di sisi mereka tu wajib. Dia ada kaedah dia. Dia tak sama. Dia dalam hukum dia tu tak sama. Ada fardu, ada wajib tanzih dan sebagainya. Macam kita tak. Kita simple aja. Kita simple. Dia lain. Kalau dia nak solat zuhur berbelas rakaat dah jawabkan dia. Sebab apa? Solat yang sunat-sunat pada dia wajib. Macam itu. Kita baru je sunat. Dia dah jadi wajib. Sama juga dengan sembelih. Jadi oleh sebab tu bila dia kata wajib, maka mereka bersungguh-sungguhlah untuk pergi cari binatang korban dan sembelih. Dan budaya mereka kalau nak korban mesti binatang tu super. Lengkap, paling sihat, paling besar, paling tu. Kalau bila cakap ini besar, harga dia 7,000, tak ada masalah. Dia bayar je. Sebab dia orang akan cari yang paling bagus. Tapi kalau kita pula beza sikit. Ustaz buat korban, Ustaz uruskan korban tak tahu ni. Buat je. Berapa satu bahagian Ustaz? RM370. Allah Ustaz je. Yang sana tu RM240 je. Murah je kan? Ambillah RM240. Pilih yang paling murah. Satu bahagian. Datanglah lembu dia. Rangka je. Orang nak korban rangka. Kau bayar RM240. Nak dapat yang gemuk-gemuk. Mana maunya? Jadi kena cari. Kalau nak cari besar, bayaran pun besar. Gitulah. Jadi kalau nak korban, binatang korban tersebut mestilah yang gemuk, sehat, tak boleh rosak, tak boleh cacat, tak boleh semuanya. Gitu dia. Baik, kemudian antara yang kita boleh buat ialah mentadabbur Quran. Dan kemudiannya ialah kita makan daging. Satu bahagian tu kita makan daging ataupun kita beri kepada asnaf. InsyaAllah. Sampai situ. Habislah tu. Kampanye panjang kan tak habis kita belajar. Kita sambung balik pembelajaran kita. Kita sampai kepada muka surat 228. Betul 228 insyaAllah. Mengarahkan pandangan kepada imam ketika solat. Mengarahkan pandangan kepada imam ketika solat. Bila kita solat, kita pandang imam, boleh ke tak boleh? Kita sebenarnya bila kita solat, kita nak pandang mana?
kita nak pandang tempat sujud ke, kita nak pandang imam, yang mana satu. Maka bab ini menjelaskan perkara tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Wa bihi qala Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar qala qulna li Khabbab akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dhak qala bittirabi lihyatihi. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami, Musa berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Umarah dari Abu Ma'mar berkata, kami bertanya kepada Khabbab, apakah Rasulullah SAW membaca surah dalam solat zuhur dan asar? Dia menjawab, ya. Kami tanyakan lagi, bagaimana kamu boleh mengetahuinya? Dia menjawab, dari gerakan janggut baginda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ni bagi tahu tentang tanya pada Khabbab, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu dalam solat zuhur dan solat asar? Kerana dua-dua solat tu termasuk bacaan dia sirriyah. Bacaan dia qiraah sirriyah, iaitu dibaca secara senyap. Dan sebelum tu pun kita dah bahaskan dah, iaitu Rasulullah sembahyangnya lama. Dan bila lama itu menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Takkan nak berdiri saja. Jadi Imam Bukhari apabila meriwayatkan hadis menyatakan tentang Rasulullah membaca, sebelum daripada surah Fatihah membaca, kemudian ada bacaan-bacaan doa dan sebagainya, doa iftitah dan sebagainya. Jadi perbahasan ialah adakah membaca? Maka kaedah yang dipakai oleh Imam Bukhari ialah memberi gambaran Rasulullah SAW itu berdiri lama. Berdiri dengan lama. Maka bila berdiri lama itu ialah merujuk kepada Rasulullah membaca semasa qiyamnya dengan bacaan yang panjang. Termasuk juga apa? Doa iftitah tu panjang. Surah Fatihah dan kemudian membaca surah-surah pilihan pun panjang. Walaupun ianya adalah sirriyah, baca secara perlahan. Maka pada solat zuhur asar ni ditanya pada Khabbab, adakah Rasulullah SAW solat ketika solat zuhur, solat asar, maka dia membaca sesuatu? Maka Khabbab pun menjawab, ya. Kemudian ditanya, kalau ya, macam mana engkau tahu? Macam mana engkau tahu yang Rasulullah SAW itu membaca? Maka Khabbab bagi tahu dengan melihat janggut dia tu bergetar. Jadi bila janggut dia gerak-gerak, getar-getar itu gerak, maka itu membawa maksud Rasulullah SAW sedang membaca. Itu dia. Jadi macam mana ni? Jadi macam mana ni? Nak pandang tempat sujud ke ataupun nak pandang imam? Yang mana satu? Sebab ada hadis ni dia beritahu Khabbab tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu? Maka daripada hadis ni ulama-ulama pun membahaskannya. Salah seorang daripada pembahas atau pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari ni namanya ialah Ibnu Munayyar. Ibnu Munayyar ni dia kata apa? Al-imamu liyu'tamma bih. Hadis sebelum ni yang kita belajar. Dijadikan imam tu untuk diikuti. Maka kalau imam memandang tempat sujud, maka makmum juga kena pandang tempat sujud. Itu pendapat Imam Ibnu Munayyar. Baik. Yang keduanya, Imam Malik pula daripada hadis-hadis yang ada, yang termasuk hadis ni,
bahawa ijtihad Imam Malik ialah memandang kiblat. Memandang kiblat, bukannya memandang tempat sujud. Memandang kiblat. Tempat sujud salah satu kiblat. Jadi kena pandang depan. Pandang depan. Macam tu. Kalau solat, pandang depan. Gitulah. Jadi pandang depan, maksud dia ialah termasuk imam, sebab imam tu dekat depan. Jadi Imam Malik sama ada imam, sama ada makmum, maka kena pandang depan. Dia tak membezakan. Imam pandang depan, pandang kiblat, makmum pun pandang kiblat yang sama. Dia tak membezakan. Sementara Imam Ibn Munayyar tadi kata apa? Imam pandang bawah, pandang tempat sujud, maka makmum juga kena pandang tempat sujud. Dia ada kaitan. Baik. Sementara Imam Syafi'i dan juga orang-orang Kufah. Maksud dia orang-orang Kufah tu ialah ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah dan juga Imam Syafi'i kata kena pandang tempat sujud. Kenapa kena pandang tempat sujud? Sebab lebih khusyuk. Pandang depan itu tidak khusyuk. Jadi kalau macam itu, kenapa dalam hadis ni pandang depan, pandang imam tu? Maka golongan Syafi'iyah menerangkan bahawa hadis tersebut ialah ketika awal-awal. Iaitu sahabat-sahabat dia nak belajar solat, bila macam mana cara dia? Dengan pandang Nabi. Bila Rasulullah kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kau solat seperti mana kau tengok aku solat. Jadi bila dia tengok, waktu solat itulah tengok. Kan dia solat, dia tengok Rasulullah solat macam mana. Jadi pada waktu tu dipandang. Tapi apabila turun ayat Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah berjaya orang-orang yang mukmin, yang mana mereka itu khusyuk di dalam solat. Selepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang untuk pandang tempat sujud. Dan Imam Syafi'i kata pandang tempat sujud. Kerana apa? Kerana lebih khusyuk. Bertepatan dengan ayat tadi. Jadi pandang ke tempat sujud. Baik. Jadi ada pula yang mengatakan bahawa jadi Imam Ibn Munayyar, pendapat Imam Ibn Munayyar, kemudian pendapat Imam Malik, iaitu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi satu pendapat yang mengatakan bahawa imam pandang tempat sujud, makmum tengok imam. Ini pendapat yang keempat. Imam dia solat, dia seorang diri kat depan, dia pandang tempat sujud. Sementara makmum pula kat belakang tu, maka dia tengok imam. Jadi contoh dia, orang perempuan dia kena tengok, mesti terbuka, mesti nampak apa yang dibuat oleh orang depan. Jadi kalau pandang bawah macam mana nak nampak, dia kata kan. Jadi mereka berijtihad, imam duduk kat depan seorang-seorang tengok sujud, dan makmum pula tengok imam. Tapi kalau kita Syafi'i, memang semua kena tengok tempat sujud. Boleh. Baik. Itu yang pertama, mengenai tengok imam. Masalah tengok imam. Baik. Kita pergi pada hadis yang seterusnya. Jadi Rasulullah SAW baca secara sir solat zuhur dan solat asar. Jadi tahu macam mana? Bitirabi lihyatih, dengan gegar yang ada pada janggut Rasulullah SAW. Ada riwayat yang lain tengok mulut Rasulullah SAW kumut kamit. Kumut kemit. Apa nama dia? Kumut kamit. Iaitu bergerak-gerak. Ada sahabat-sahabat yang tengok mulut Rasulullah bergerak-gerak. Maksud dia Rasulullah sedang membaca. Baik. Nanti kita akan pergi lebih mendalam lagi. Dia ada ni. Yang ini tengok kat mana? Tengok tempat sujud ke? Tengok kiblat ke? Kan? Nanti ada pula masalah satu lagi, iaitu masalah menoleh. Masalah menoleh. Boleh ke toleh ni? Nanti kita akan belajar. Kita pergi hadis yang kedua. Wabihi qala haddatsana Hajjajun
Haddatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Abdullah bin Yazid yakhtubu qala haddatsana al-Barra' wa kana ghayra kadhubin annahum kanu idza sallaw ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Abu Ishaq memberitakan kepada kami bahawa dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah. Al-Barra menceritakan kepada kami dan ia bukan seorang pendusta. Para sahabat jika solat bersama Nabi SAW, jika baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, para sahabat tetap berdiri sampai mereka melihat baginda telah sujud. Baik, hadis ni kita dah bahaskan dalam masalah mengikuti imam. Kita dah bahas mengikuti imam, bab dia panjang sungguh. Jadi di antara cara solat yang kita solat ialah kalau kita imam dia nak sujud, maka kita akan tunggu imam sampai habis sujud baru kita sujud. Faham tak? Maksud dia bila imam dia angkat takbir, Allah nak sujud ni, Allahu Akbar, kita jangan lagi turun. Walaupun imam dah sebut Allahu Akbar. Kita kan dah belajar itu dalam masalah iza kabbara fakabbar wa iza apabila dia baginda rukuk maka hendaklah rukuk. Apabila angkat takbir, angkat takbir. Kita dah bahaskan tu. Maksud dia dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka akan ikut sama ada sama ataupun kurang sikit tapi mesti ikut. Tapi mazhab kita tidak. Mazhab Syafi'i guna dalil ni iaitu mesti selesai dulu. Maksud dia kalau dah dia nak sujud sampai dah sujud betul baru kita bergerak untuk sujud. Jadi ini hadis dia. Hadis Sayyidina Barra' ibn Azib. Baik. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa Rasulullah SAW dah selesai sujud? Maka membawa maksud kita melihat Rasulullah, bukan melihat tempat sujud. Kita lihat Rasulullah sampai Rasulullah selesai sujud. Ini maksud dia nak tengok mana. Jadi Imam Bukhari sebenarnya nak bagi tahu ialah tengok depan. Tengok depan. Ni masalah depan aja. Bukan masalah pergi kanan, bukan. Atas bawah tak, itu masalah lain. Lepas ni ada tajuk bab lain. Sekarang ni nak tengok mana? Tengok depan. Tengok kiblat, tengok imam. Kemudian bila imam bergerak, tengok depan. Kemudian bila imam baca, kita kiam, tengok bawah, tengok sempat sujud supaya lebih khusyuk. Baik. Kalau kita sembahyang seorang diri, maka sembahyang seorang diri ialah mesti tengok tempat sujud. Bila kita sembahyang dengan jemaah, kekhusyukan itu ialah maksud dia bila kita tahu penggerakan imam, itu khusyuk. Tapi kalau kita solat seorang diri, itu khusyuk membawa maksud kita tak sedar apa-apa. Tak sedar kita punya bacaan itu, kita punya fikiran hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusyuk. Tapi bila kita dalam jemaah, khusyuk tu ialah mengetahui pergerakan imam. Ini kan solat seorang-seorang kan. Orang lain dah habis rukuk dah pergi sujud, dia tunjuk lagi diri lagi. Kenapa nampak? Khusyuk. Tak ada, itu bukan khusyuk jemaah tu. Tak membawa maksud khusyuk jemaah. Jadi mesti tahu penggerakan imam. Jadi Imam Bukhari bagi tahu dalil dia iaitu ketika mana Barra' bin Azib cerita bila Rasulullah selesai saja sujud, maka baru kami sujud, iaitu melihat penggerakan imam. Baik, kita pergi pada bab yang seterusnya, iaitu bab mengarahkan pandangan ke langit ketika solat. Iaitu solat pandang langit. Solat pandang langit. Boleh tak solat pandang langit? Babihi qala haddatsana Ali bin Abdullah
Qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala haddatsana ibn Abi Arubah qala haddatsana Qatadah anna Anas bin Malik haddatsahum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwami yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala laitahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Arubah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah bahawa Anas bin Malik ia menceritakan kepada mereka, ia berkata, Nabi SAW bersabda, kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang solat? Suara baginda semakin tinggi hingga baginda bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyabar penglihatan mereka. Baik. Ini masalah tengok langit. Dalam solat tengok langit. Bahawa ijma' kalau kita solat tengok langit, hukum dia makruh. Batal tak solat? Tak. Tengok langit makruh. Kerana apa? Hilang khusyuk. Turunnya ayat Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebab nuzul dia ialah orang tengok langit. Dia tengok langit, maka selepas tu turunlah ayat tersebut suruh menundukkan pandangan. Jadi menunduk pandangan, tengok kiblat, bukan tengok langit. Ada kisah daripada sahabat, kisah mengenai seorang sahabat, dia tu ada kebun. Dia solat dalam kebun, solat sunat ni. Dia solat dalam kebun dan pada waktu tu dia tengok langit. Bila dia tengok langit, dia tengok ke atas, dia tengok burung. Dia tengok atas, tengok burung. Burung tu cantik, terbang antara pokok dengan pokok. Dia keluar kicau-kicau dia tu sehingga lalai dia daripada solat. Dia jumpa Nabi Muhammad SAW, dia infakkan kebun dia pada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dia tidak khusyuk di dalam solat. Maka dia anggap itu tidak berjaya. Sebab khusyuk tu lebih besar daripada kebun. Tu dia jiwa orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak apalah, solat tu nanti bolehlah kita baiki kan. Tapi sahabat tu tidak. Dia menilai kejayaan itu bergantung kepada amal ibadah dia, wabil khusus kepada solat. Jadi boleh tak tengok? Ijma' hukum dia adalah makruh. Tapi qadiyat, dia kata apa? Siapa tengok langit, sebenarnya dia telah berpaling daripada kiblat. Dia dah tak pandang kiblat dah. Maka siapa yang tengok langit, solat dia batal. Qadiyat dia tahu. Tu syadid sikit lah. Siapa yang ikut mazhab qadiyat tu memang susah sikit. Tak boleh tengok atas. Kalau tengok atas, maka hukumnya makruh di sisi kesepakatan ummah. Baik. Itu dalam solat. Tapi kalau dalam doa, lepas habis solat kita doa, pandang langit, boleh tak boleh? Kesepakatan ulama-ulama kata lebih baik tengok langit. Walaupun kat sana ada seorang ulama nama dia Syuraih. Ulama nama Syuraih ni dia tak suka tengok langit. Sementara waktu doa tengok tangan, jangan tengok langit. Tengok tangan kita waktu kita angkat tangan tu. Jangan tengok di langit. Tapi ulama-ulama lain kalau doa disuruh pula kita tengok ke langit. Sebab apa? Sebab langit itu adalah kiblat doa. Seperti mana kita solat, Kaabah itu ialah kiblat solat, begitu juga langit itu adalah kiblat doa. Baik, tu dia masalah dia. Baik. Itu tengok langit. Masalah tengok langit. Baik. Kita tengok pula masalah satu lagi. Menoleh ketika solat. Dia lupa. Atau la tukhtafanna. Atau hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka.
Apa maksud Allah menyambar penglihatan mereka? Pendapat pertama bagi tahu itu cuma ayat ancaman saja. Maksud dia nak menunjukkan hukum tu makruh, maka Allah bagi ancaman. Ingat kita dalam kaedah usul fiqh, kalau kita nak tahu bahawa satu perintah tu akan ada dua, jatuh hukum dua. Kalau perintah buat, maka jatuh hukum sama ada wajib ataupun sunat. Perintah larang dia ada dua, sama ada haram ataupun makruh. Macam mana kita nak membezakan antara perintah tu wajib buat ataupun sunat buat, ataupun mesti jangan buat ataupun makruh buat, haram buat ataupun makruh buat? Macam mana? Maka ada qarinah ataupun sesuatu yang menunjukkan bahawa yang ini adalah apa? Ini adalah makruh. Yang ini adalah apa? Yang ini adalah haram. Yang ini adalah wajib. Mesti ada qarinah dia. Mesti ada bukti dia, mesti ada dalil dia yang menunjukkan. Jadi salah satu daripadanya ialah ancaman. Kalau ancaman itu contoh dia batal solat, atau ancaman contoh dia seperti masuk neraka, maka itu menunjukkan wajib ataupun menunjukkan haram. Kalau kau tak buat ni, maka kau masuk neraka. Khalidina fiha abada. Sahlah tu. Yang itu memang haram hukumnya, kena tinggalkan, atau wajib kena buat. Jadi itu dia. Tapi kalau ancaman dia kurang, maka itu makruh saja. Contoh Rasulullah kata apa? La tuhtafanna absarahum. Allah akan sambar penglihatan mereka. Jadi orang Arab percaya bahawa perkataan seperti itu bukan merujuk kepada perkara besar, kecil kan? Jadi dia jadi apa? Dia ancaman, dia hanya menunjukkan sebagai ancaman saja. Bukan betul-betul buat. Bukan betul-betul kena benda macam itu. Jadi oleh sebab tu dia jadi makruh. Yang kedua, Ibn Hazm kata la tuhtafanna absaruhum tu ialah maksud dia batal solat. Ibn Hazm. Dan satu lagi ialah penafsirannya la tuhtafanna absaruhum, Allah akan membutakan mata dia kerana mereka melihat cahaya malaikat yang ada di atas. Kan malaikat tu akan terbang ketika orang solat dan sebagainya, majlis-majlis zikir dan sebagainya, orang solat, jemaah ke apa, dia akan terbang. Dan ketika mana orang tengok ke atas, Allah akan membutakan mata dia kerana melihat cahaya malaikat. Itu adalah pendapat yang ketiga. Baik. Kita pergi satu lagi hadis menoleh ketika solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Ahwas qala haddatsana Ash'as bin Sulaim an abihi an Masrukin an Aisyata qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi salati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas berkata, telah menceritakan kepada kami Ayash bin Sulaim dari bapanya, dari Masruq dari Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam solat. Maka baginda bersabda, itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh syaitan terhadap solatnya hamba. Baik. Dekat sini ialah masalah menoleh ketika solat. Toleh. Jadi Rasulullah SAW melarang. Di bagi hadis ni Rasulullah SAW melarang. Tapi kemudian Rasulullah ada hadis yang lain Rasulullah menoleh. Macam mana ni? Jadi kita tengok dulu hadis yang pertama, Rasulullah melarang kita. Ni toleh. Ni kalau kita solat ni kita toleh. Toleh. Kepala kita tu bergerak. Itu menoleh. Kalau kita tengok depan, mata kita saja pergi ke situ. Itu mengeling. Itu mengeling. Tapi toleh ni kepala. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Menoleh kepala tak batal. Selagi mana badan kita masih lagi menghadap kiblat. Tapi kalau kita toleh seluruh badan kita,
Buat apa tu? Gitu kan. Orang tu kita letak beg kat sebelah sana, kan? Orang tu selak beg kita gitu. Buat apa tu? Kan. Batal lah solat. Tapi kalau menoleh sahaja kepala, tidak membatalkan. Baik. Apa hukum dia? Imam Bukhari pendapat dia kalau menoleh hukum dia makruh sahaja. Dan Imam Ibn Hajar beritahu ijma' tak membatalkan. Dia hanya sekadar makruh. Tapi berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah kata ia adalah makruh tanzih. Makruh tanzih ni sikit lagi jadi haram. Macam kita tadi sunat muakkad, sikit lagi jadi wajib. Makruh tanzih ni ialah sikit lagi jadi haram. Jadi dia sesuatu yang digalakkan untuk ditinggalkan dengan sebenar-benar tinggal. Jadi tak boleh kita menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Tapi ada seorang ulama, nama dia Imam Mutawalli. Imam Mutawalli salah seorang dari pensyarah Sahih Bukhari. Dia kata apa? Dia kata haram hukum dia menoleh. Menoleh ni haram. Hukum dia berdosa. Batal tak? Tak, tapi berdosa. Makruh ni dia tak jadi dosa. Tapi Imam Mutawalli kata tak batal tapi hukumnya haram, iaitu berdosa. Maka kenapa dia kata gitu? Sebab ada dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah melarang untuk menoleh. Antaranya ialah riwayat hadis mengatakan la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa taala akan kekal menerima amalan seorang hamba, solat dia, melainkan kalau dia menoleh. Allah terima solat tu kecuali kalau dia toleh. Toleh dia batal. Maka oleh sebab tu Imam Mutawalli kata kalau toleh haram hukum dia. Haram hukum dia. Dan ada lagi satu hadis, fa iza sallaitum fala taltafitu. Apabila kamu solat maka jangan larangan lah, tapi tak ada ancaman, maka hukumnya makruh. Tapi hukum dia haram. Makruh bawa pada haram. Tak boleh. Maka oleh sebab itu ada ulama, Imam Mutawalli kata hukum dia adalah haram. Tapi kita makruh saja, tak sampai kepada haram. Baik. Seterusnya, kita bahaskan tentang ikhtilas. Yakhtalisuhu syaitan. Ikhtilas itu daripada maksud khalsah. Khalsah tu maksud dia rampas. Merampas. Merampas ni ialah orang tu sedar ada. Rampas macam ni kan. Tengah pegang insek, dia ambil. Rampas ni maksudnya dia ambil dengan kekerasan. Dia ambil dengan kekerasan. Beza dengan nahib dan juga sarik. Saraqah itu ambil secara sembunyi-sembunyi. Ambil secara sembunyi-sembunyi. Man kata, ya, Siti Nurhaliza pandang belakang. Kita pun ambil dia punya cek masuk dalam poket dia. Kan poket kita. Tu dia tak sedar. Dia pun berbual dengan kita. Kita dah ambil handset dia. Yang itu dipanggil saraqah. Saraqah tu ialah ambil secara sembunyi. Sementara nahib ialah dia dipanggil rompak, iaitu secara kekerasan. Baik. Kenapa dipanggil yakhtalisuhu syaitan? Sebab kita tahu syaitan tu ada kat situ. Dan syaitan tu dia tunggu je peluang. Bila kita tak khusyuk, terus dia ambil. Dia ambil secara kekerasan. Bila kita tengok tengok aja, toleh je benda, dia akan ambil khusyuk kita. Selepas tu otak kita akan berfikir, hati kita berfikir, dah tak tengok dah untuk solat. Itu dipanggil sebagai yakhtalisuhu syaitan. Baik. Jadi Ibnu Bazizah pula kata amalan tak khusyuk itu disandarkan kepada syaitan. Kerana apa? Kerana putusnya perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan aja yang nak kita jauh daripada Allah. Syaitan saja. Maka apabila kita tak boleh khusyuk, maka itu adalah kerja syaitan. Itu adalah kerja syaitan. Baik. Sementara Imam Taibi pula mengatakan
Apa yang dimaksud dengan yakhtalisahu syaitan ialah gambaran buruk perbuatan menoleh tersebut. Menunjukkan gambaran buruk bagi menoleh. Baik. Kalau seandainya kita toleh, kita toleh, sempurna tak solat kita? Tak sempurna dah tak sempurna. Maka kita kena sujud sahwi ke? Kita kena sujud sahwi ke? Tak. Sebab sujud sahwi ialah untuk menggantikan kesempurnaan. Jadi kalau seandainya kita terlupa, itu bukan salah kita. Jadi untuk menyempurnakannya, maka kita sujud sahwi bila kita lupa. Tapi bila kita toleh, kita tak lupa, memang kita nak tengok. Maka kalau kita buat dengan sengaja ketidakkesempurnaan tersebut, maka kita tak boleh untuk sujud sahwi kalau kita menoleh. Tak boleh dengan sujud sahwi. Boleh faham Baik, itu dia. Sampai situ nanti kita akan sambung balik pelajaran kita yang seterusnya pada hadis yang kedua dalam bab menoleh ketika solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.